Kepala otak kau. Lawak sangat ke sampai kau sembuh kat muka aku? Bukan kau pasal lawan kau tak lawak pun. Aku benda air aku tiba-tiba bertukar. Apa pasal air kau tiba-tiba jadi kotor ni? Bukan tadi kau minum air kosong ke? Tak tahu lah, tapi rasa kelat tu, rasa macam pasir, rasa macam lumpur tu. Habis tu kau nak cakap apa? Tiba-tiba air ni datang daripada Gaza sebab air dekat Gaza 50% tak bersih. Cubalah kau bayangkan kalau ini air daripada Gaza. Ui, teruk betul dong kena minum air macam ni. Kesiannya. Tengok, kau minum air macam ni kau menyembuh. Apatah lagi dekat sana, dia orang kena minum air macam ni hari-hari. Jadi kalau kau rasa nak membantu, bantulah kami dengan bantu mereka di Bantuan Misi Saudi.